Bagaimana kaedah pembacaan amin yang betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak bagaimana kaedah pembacaan amin yang betul? Kita kena tahu, ibu ayah, amin ini bukannya ayat Al-Quran yang kita kena baca ikut panjang dan pendeknya, betul tak? Tapi afdalnya kita baca amin dengan bacaan yang betul. Bagaimana kaedah kita sebut amin? Kadang ada orang baca amin, kadang amin. Jadi mana satu yang betul ni? Baik, kata ulama, kita baca amin ni kita baca dengan satu, kita baca secara mat dan juga qasar. Apa yang dimaksud dengan mat dan qasar? Contoh kalau mat tu kita baca 4 harakat empat harakat min. Contoh amin. Contoh. Ataupun kita baca kita baca 2 harakat min, kita baca 4 pula. Amin. Begitu. Dan contoh kalau dibaca secara qasar, dia buat 2 dan 2. Amin. Terpulang. Yang tak bolehnya amin. Dapat? Okey, siapa yang nak tahu tentang ilmu antara amalan-amalan sunat yang boleh kita kerjakan dalam solat, dalam satu ibadat kita, anda boleh dapatkan 500 sunat-sunat solat, yang mana dalam satu ibadat kita boleh lakukan 500 sunat-sunat. Beza tahu orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Jom gandakan pahala dalam solat kita. Tekan kotak kuning sekarang.